Datang Bazar Ramadan Prima Sarjana Kajang, jangan lupa singgah di Air Kocok dan juga Kuih Siu. Nasib baik aku datang awal, sempatlah tengok masa dia telangkup pekan Kuih Siu ni. Keselur pandan. Yang ni keselur original cheese lah. Yang biasa. Yang keselur yang original ni kita ada topping lah. Kita ada topping Oreo, ada topping crunchy. Tadi kat sini start pukul 3 dah ada dah. Keselur pandan ni maknanya dia pandan dengan cheese. Ini adalah Oreo. Ada pelbagai jenis dessert siap ada topping lagi tu Bukan saja ada kusio ni, ada juga puding caramel. Memang mantap geng. Ada topping Oreo, ada topping caramel, ada topping crunchy dan bermacam-macam lagi lah. Selain daripada tu ada pelbagai jenis air. Harga korang tengok sendiri Apa ni Thai tea. Thai tea kita buat bancuh lah. Tak susu yang kocok. So ni kita nak buat air soda. So kita akan buat ni strawberry dengan yogurt. Ni topping jelly ni. Topping jelly. Masukkan dia punya habuk ni. Honeydew. Letak susu. Susu pekat. Susu yang dikocok. Lepas tu dipanggil air kocok. Air kocok honeydew. Okey, semua orang Kajang, orang Bangi berjemput datang kat Prima Sarjana punya bazar. Supaya datang kita punya gerai, ke selo, ada air Thai, kecok. Okey, jemput-jemput datang. Apa lagi kita borong lah hari tu. Tak sabar rasa nak makan ni. Apa-apa pun kita tinggal jejak dulu. Kita mulakan dulu dengan yang crunchy. Nampak macam menyelerakan aja. Suapan pertama, cair dalam mulut geng. Rasa berlemak dan bercis geng. Ini pula gabungan pandan dan juga cheese. Masuk ke dalam mulut, wah, satu kelainan. Oreo ni pula tak perlu dipertikaikan lagi. Memang mantap geng. Airnya pula, tengoklah saiz tu, besar ke dabak geng. Memang puas hati. Honeydew tea ni pun apa kurangnya. Sekarang ni musim hujan. Pada korang yang berada di sekitar dengannya, apa tunggu lagi geng. Jomlah kita bantu support peniaga kita. Boleh terus.